Untuk makan makanan laut setiap hari di pulau terpencil itu, pengunjung Quds memecahkan botol kaca, menggilap tepi yang pecah licin, dan kemudian mencairkan baldi plastik dengan api sebenar 3 rasa. Semasa baldi tidak menghiraukan, Quds memasukkan sekeping kaca ke dalam rem. Kemudian dia menarik kulit tayar untuk menutup tepi, dan dengan itu topeng menyelam yang sesuai untuk menyelam terbentuk. Nick Meadow mahu mengujinya di laut dengan segera. Cahaya matahari menembusi permukaan air, dan dasar laut jelas kelihatan. Kini, selepas 10 hari tidak kenyang, dia kenyang hanya. Dia ingin menangkap ikan besar yang lazat. Tetapi detik berikutnya dia menemui sebuah bot karam. Walaupun badan kapal itu hanya rosak, apabila ia dibaiki, dia boleh meninggalkan pulau itu. Jadi Nick, seolah-olah dia telah menemui talian hayat, mengambil tali dan memercik ke arah pantai. Bagaimanapun, sebaik sahaja dia muncul di permukaan laut, seorang lelaki muda di pantai berlari untuk membantu, tetapi Nick menghalangnya tepat pada masanya kerana Lisa, yang berada di sebelah pemuda itu, pernah menjadi teman wanitanya, tetapi kini dia menghadapi masalah dengannya. Walaupun Lisa adalah syah secara senyap-senyap mengakui kesalahannya, dan Nick langsung tidak memandangnya. Mereka tidak tahu bahawa semasa Nick sibuk membaiki bot, Lisa dan dia mempunyai idea jahat.